Baru-baru ni ada seorang customer baru accept bank letter offer. Dia buat refinance rumah dengan menyatukan semua hutang. Gaji bersih dalam RM5,800, komitmen bulanan termasuk rumah, kad kredit dan pinjaman peribadi dalam RM3,600. Basically untuk hidup dia berbaki RM2,200 lagi. RM2,200 ni semua benda yang tak nampak dalam secret seperti minyak, parking, makan minum, bagi mak ayah, bayar insurans, kereta rosak, mobile plan, internet plan dan sebagainya lagi. You guys get it lah kan? Disebabkan kad kredit tinggi, limit dia RM12,000, dia dah guna dalam RM11,500. Banyak bank rasa dia high risk, so loan dia tak lepas. Bila banker suruh dia settle sedikit untuk rendahkan komitmen, dia memang tak mampu. Tapi akhirnya kami berjaya cari satu bank yang boleh bagi kelulusannya. Dari refinance ini, dia dapat nombor 1, settle semua existing komitmen. Nombor 2, komitmen bulanan rendah. Total komitmen sekarang cuma RM2,200, dulu RM3,600. Beza RM1,400 sebulan. Nombor 3, dia dapat cash di tangan dalam RM36,000 lagi. Ini boleh dijadikan 6 month emergency fund. Kalau dia bijak dan letak RM36,000 di pelaburan yang boleh dapat pulangan 5% setahun, setahun boleh dapat dalam RM1,800. Dan benda ini boleh keep rolling yearly. Tapi saya rasa yang penting dia dapat menstrukturkan balik kewangannya dan tak adalah stres di hujung bulan. Kalau korang nak semak kelayakan loan rumah, boleh mesej kami.